Anda ingin tahu berkenaan Tahfiz TVET? UNIMAP telah memperkenalkan program persijilan Tahfiz TVET bermula 2025 dan kita akan kupas tentang topik ini selanjutnya di dalam UNIMAP Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton UNIMAP Podcast. Dan pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan topik Tahfiz TVET. Yang tadi kita tanya tu, semua orang tahu ke tentang Tahfiz TVET? Saya rasa kalau sekali imbas, kita tidak akan dapat apa sebenarnya kandungan penuh Tahfiz TVET ni. Dan bersama saya pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Azral Aznan bin Muhammad Ayub dari pimpin UNIMAP. Dan sebelum itu, kita nak minta semua penonton untuk like, share dan subscribe YouTube dan juga Facebook UNIMAP Podcast. Selamat datang Ustaz. Terima kasih kerana bersama UNIMAP Podcast pada hari ini. Dan kita akan tanya soalan-soalan killer lah. Tak adalah, bergurau. Okay, soalan-soalan yang kita rasa walaupun pada Ustaz mungkin soalan tu senang, tetapi pada penonton semua mungkin soalan tu diorang tak pernah dengar ataupun tak pernah tahu apa itu program Tahfiz TVET. Kalau kita ikut latar belakang pelajar-pelajar Tahfiz ni, mereka ni sama ada datang dari sekolah-sekolah agama ataupun tidak, tetapi kita ada syarat-syarat tertentu ataupun syarat-syarat minimum untuk kita enroll lah mereka ataupun layakkan mereka untuk masuk ke program pensijilan ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya Ustaz lah, bolehkah Ustaz terangkan serba sedikit mengenai apa program Tahfiz TVET yang ditawarkan di UNIMAP dan bagaimana idea penubuhan program Tahfiz TVET ini tercetus? Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Juliana Wati. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Baik, sedikit berkenaan dengan latar belakang penubuhan program persijilan Tahfiz TVET. Okey, sebenarnya program persijilan Tahfiz TVET ni merupakan satu program yang mana kita ambil pendekatan ataupun cadangan daripada pelan pendidikan negara lah, di mana untuk harus perdanakan aliran tahfiz di Malaysia. Dan kalau kita tengok sendiri dekat program persijilan tahfiz tu sendiri, doktor, persijilan tu membawa orang kata apa, satu pengiktirafan lah kepada para pelajar. Walaupun sebenarnya ada pelajar yang mengikuti program ini memiliki latar belakang hafazan 30 juzuk, ada 15 juzuk, ada 22 juzuk. Tetapi di peringkat UNIMAP sendiri, pengiktirafan itu di tahap yang lebih tinggilah. Dan mereka terikat dengan sistem pengiktirafan Darul Quran, peperiksaan dan juga penilaian yang berterusan. Dan untuk Tahfiz TVET itu sendiri, kadang-kadang kita pun ada yang tanya, kenapa nama program ni program Tahfiz TVET, bukan TVET Tahfiz dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dekat Unit 10, dekat UTM, mereka juga ada program persijilan tahfiz, tetapi tidak dinamakan dengan program persijilan Tahfiz TVET. Jadi apa perbezaannya? Jadi secara ringkasnya, kenapa kita namakan program ini sebagai program persijilan Tahfiz TVET? Yang pertama sekali adalah untuk mentivetkan pelajar-pelajar tahfiz, yang mana fokus kita dalam program ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan aliran tahfiz ini mendapat pendidikan profesional di UNIMAP dan pada masa yang sama juga dapat memastikan kualiti hafazan mereka terus terpelihara lah. Dan kemudian idea penubuhan ni sebenarnya bukanlah satu idea yang baru lah. Kita kata dekat universiti-universiti lain pun sebenarnya banyak program persijilan yang ada. Tetapi seperti yang saya kongsikan tadi doktor, program persijilan Tahfiz TVET itu sendiri, kita punya pengiktirafan terhadap Darul Quran dan perbincangan pihak pimpin dengan Darul Quran itu sendiri memastikan bahawanya UNIMAP merupakan satu-satunya APTA di Malaysia yang menawarkan program persijilan Tahfiz TVET. Adapun di Unit 10 dan juga UTM, mereka cuma menawarkan program persijilan tahfiz sahaja. Jadi
program persediaan tahfiz TVET tu juga cenderung kepada kata TVET tu sendiri, di mana struktur ataupun co-curriculum TVET itu berorientasikan kemahiran praktikal dan juga pendidikan TVET lah. Jadi itu sedikitlah berkenaan dengan latar belakang. So itu adalah pengenalan panjang lebar dari Ustaz berkenaan tahfiz, program tahfiz TVET itu sendiri, di mana seperti yang kita semua sedia maklum, sebagai umat Islam kita ni memang sentiasa perlu menjadikan Al-Quran sebagai kita punya panduan lah di dalam hidup. Jadi apabila pelajar-pelajar tahfiz ini mempraktikkan dan menghayati Al-Quran sebagai salah satu daripada kita panggil portion dalam bidang akademik. Maksudnya dia bukan semata-mata belajar menghafaz ataupun hafiz Al-Quran, tetapi mereka juga akan menyertai program akademik yang umum yang ditawarkan di universiti. Dan saya rasa UNIMEP bukanlah universiti yang pertama yang menawarkan tahfiz TVET ini, dan kita tidak mahu terkecualilah dari apa yang ditawarkan di universiti lain, ataupun kita tak nak macam Ustaz kata tadi 30,000 pelajar tadi tertinggal dan tidak tahu hala tuju. Jadi kita nak tarik pelajar-pelajar ini untuk menyambung tahfiz tersebut, hafazan tersebut, dan juga sebagai pelajar aliran akademik engineering dan sebagainya, TVET tadilah. Okey, jadi saya rasa untuk para pelajar yang masih tercari-cari, ini adalah peluang yang baik untuk anda, kerana menghafaz Al-Quran ini bukanlah saya rasa kita tak boleh kata sebagai mengambil masa, kerana dia adalah sepatutnya menjadi sebahagian daripada hidup semua umat Islam lah. Cuma di sini kita strukturkan, betul Ustaz? Mungkin Ustaz boleh terangkan tentang penstrukturan masa dan inilah program tahfiz TVET di UNIMEP. Baik, terima kasih Dr. Berkenaan dengan penstrukturan program persediaan tahfiz TVET ni, sebenarnya kita di PIMPIN sendiri melakukan banyak lawatan ke tempat-tempat IPTA lah, di IPTA dan juga PTS seperti UNITEN dan juga UTEM, untuk melihat dengan lebih dekat pelaksanaan dan juga modul pendidikan tahfiz di IPTA. Dan ada beberapa perkara yang kita ambil disebabkan kita lihat perkara tersebut boleh diterapkan di UNIMEP, dan ada beberapa perkara kita tambah baiklah. Sebagai contohnya, pertama sekali, struktur untuk pendidikan program persediaan tahfiz TVET ni, kita khususkan para pelajar ini yang mengikuti program ini dikecualikan daripada kursus COKE. Jadi pelajar-pelajar ni tidak diwajibkanlah untuk mengikuti badan uniform dan sebagainya. Mereka mengikuti program ini, dan pada masa yang sama penglibatan mereka terhadap program persediaan tahfiz TVET ini dikira sebagai kursus COKE. Kemudian yang keduanya, dari sudut penyusunan jadual masa ataupun jadual waktu pelajar, kita tahu pelajar-pelajar kita ni jadual harian mereka boleh kata agak pack, dan sehari itu mungkin ada sejam ataupun 2 jam sahaja masa yang lapang. Jadi kita ambil pendekatan di mana kita menerapkan 2 waktu ataupun 2 jadual lah. Yang pertama sekali, pelajar yang memiliki kelas akademik yang bermula di awal sesi kuliah, itu pukul 8 atau pukul 8.30, maka kita susun pelajar ini untuk hadir ke kelas tasmik pada sebelah malam. Manakala pelajar yang memulakan kelas sedikit lewat mungkin 10.30, mungkin pukul 11, jadi kita tetapkan pelajar ni untuk hadir di kelas tasmik itu lebih awal. Dan dalam program penawaran kita ni, kita ada satu kursus ataupun subjek yang khusus untuk para pelajar, iaitu subjek Al-Quran dan Sains, yang mana subjek ini tidak terdapat pada IPTA yang lain lah, di mana kita memberikan pendedahan kepada pelajar integrasi di antara dalil dalam Al-Quran ini dengan ilmu yang mereka pelajari di dalam makmal, ilmu mereka pelajari dalam kelas dan sebagainya, supaya nanti bila dikeluar di alam pekerjaan nanti, mereka dapat kaitkan dalil Al-Quran dan juga penglibatan ataupun sumbangan mereka dalam bidang-bidang yang mereka ceburilah. Dan kemudian tambahan sikit Doktor tadi berkenaan dengan simposium yang diadakan oleh Jabatan Kemajuan Islam di Kedah
pada bulan 8 yang lepas. Data menunjukkan setiap tahun lebih kurang 30,000 orang lepasan tahfiz tidak memiliki hala tuju. Mana kata dekat sini mereka tidak sambung belajar dan juga tidak memiliki pekerjaan yang hakikilah. Jadi bila kita tengok statistik ni terlalu tinggi bagi pelajar-pelajar aliran tahfiz, maka disebabkan itu kita pilih untuk memberikan mereka ini tambahan kemahiran lah, iaitu TVET. Ya, insyaAllah. Kita berehat sebentar, sama-sama kita saksikan video pelancaran tahfiz TVET yang telah diadakan pada sesi majlis suai kenal pelajar baru-baru ini di UNIMAP, dan kita akan sambung sebentar lagi. Majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adib bin Haji Hassan, Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan, untuk mengiringi Yang Berbahagia Naib Chancellor di pentas. Untuk makluman semua, program pensijilan tahfiz TVET merupakan program anjuran Pusat Islam dan Pembangunan Insan UNIMAP untuk memastikan pelajar-pelajar lepasan ulul albab atau tahfiz di peringkat pendidikan menengah mengekalkan kualiti hafazan di peringkat yang lebih tinggi. Program ini juga diiktiraf oleh Darul Quran JAKIM. Program ini merupakan julung kalinya diadakan di UNIMAP dan ambilan pertama pada Julai 2025 yang lalu. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor untuk menandatangani pelak pelancaran program pensijilan tahfiz TVET Universiti Malaysia Perlis. Okey, kembali lagi bersama UNIMAP Podcast dengan tajuk pada hari ini iaitu tahfiz TVET bersama saya Ustaz Muhammad Azral Aznan bin Muhammad Ayub, yang telah membincangkan beberapa kupasan lah sebentar tadi, tetapi kita akan sambung lagi. Tadi kita tengok video berkenaan pelancaran tahfiz TVET. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit bagaimana sambutan pelajar dan ibu bapa semasa majlis prapelancaran tersebut. Baik, terima kasih Dr. Ju. Berkenaan dengan sambutan ibu bapa, sebenarnya di permulaan perstrukturan kita dah buat soal selidik kepada warga UNIMAP, kepada para pelajar, kepada ibu bapa pelajar dan juga kepada orang awam di sekitar Perlis. Dan rata-ratanya memang sangat menyokong berkenaan dengan penubuhan ataupun penawaran program pensijilan tahfiz di UNIMAP. Disebabkan yang pertama sekali mereka melihatkan bahawa ini adalah peluang yang baik untuk anak-anak negeri Perlis dan juga di sekitar untuk menyambung bidang profesional yang mana mereka ini berasal daripada aliran tahfiz. Dan disebabkan kita tahu 3-4 tahun sejak kebelakangan ni memang pertumbuhan pendidikan tahfiz di Malaysia ni sangat pesat. Jadi kebanyakannya pelajar-pelajar ni bila habis saja aliran tahfiz, mereka tidak mengetahui jalan untuk sambung, dekat mana jalan yang mereka boleh sambung. Dan jadi apabila kita tawarkan program ini, dan pada minggu suakenal pun ada ibu bapa yang datang berjumpa dengan kita untuk bertanya dengan lebih berkenaan pengiktirafan, berkenaan dengan jalan pekerjaan anak-anak mereka, dan ada juga kita lihat yang ibu bapa ini sendiri memberi dorongan yang sangat baiklah untuk anak-anak mereka untuk sambung dalam untuk melibatkan diri dalam program pensijilan tahfiz TVET ni. Dan kalau kita lihat program pensijilan tahfiz TVET ni sendiri sebenarnya bukan sekadar program pensijilan tahfiz yang mana kita integrasikan tahfiz dan juga TVET, tetapi sebenarnya program ini adalah satu program untuk melahirkan model insan yang sangat kita perlu dalam dunia profesional sekarang ni, di mana dalam program ini pelajar pada masa yang sama mendapat bimbingan bukan saja tentang penjagaan ayat Quran itu sendiri, tetapi juga bimbingan pembentukan sahsiah, pembentukan akhlak dan juga peribadi, di mana apabila mereka keluar nanti di alam pekerjaan, kita tahu mereka ini memiliki tanggungjawab pertama sekali sebagai duta UNIMAP itu sendiri, dan kemudian yang kedua tanggungjawab untuk memimpin masyarakat. Dan sebab kita lihat IPTA ataupun IPTS yang lain sebenarnya banyak melahirkan teknokrat-teknokrat
yang mahir dalam bidang-bidang profesional. Tetapi kita tidak mahu graduan daripada UNIMAP ini ketinggalan dalam nilai tersebut. Dan pada masa yang sama juga pelajar yang menyertai bidang ini, ibu bapa pun tahu bila masa mereka keluar daripada UNIMAP telah bergraduasi, mereka memiliki cabang ataupun jalan untuk pekerjaan yang sangat luas lah. Ramai sebenarnya pelajar-pelajar tahfiz di UNIMAP, aliran MRSM, Mullah Al-Baq dan sebagainya, sini mereka dahulu pada tahun 2021-2022 yang datang ke pimpin dan memohon ataupun bertanyakan berkenaan dengan program inilah, tapi waktu tu kita tak lancarkan tak ada lagi. Okey, jadi bukan rezeki mereka lah pada ketika itu. Okey, saya faham lah. Cuma mungkin tak apalah, nanti macam mana pun sebenarnya kalau tak melalui program pun mereka boleh untuk sambung. Cuma ialah bimbingan tu lah kan, bimbingan dan struktur, pengiktirafan kan. Pengiktirafan tu penting jugalah untuk mereka membawa kepada masa depan lah, insyaAllah. Okey, so jadi saya rasa tak apa, dari segi sambutan tu mungkin ialah kita pun akan menghebatkan lagi promosi kerana program ini pun masih baru di UNIMAP. Jadi kita akan giatkan lagi promosi untuk menambahkan lagi kesedaran supaya dah nampak dah daripada sekolah dah boleh, okey, dah tahu dah ke mana hala tuju lepas ni untuk sambung tahfiz tersebut. Okey, so dalam kita tengok dalam kenyataan akhbar yang keluar baru-baru ni Ustaz, berkenaan program persijilan tahfiz pendidikan dan latihan teknikal vocational ni lah yang ditawarkan di UNIMAP, kita panggil sebagai tahfiz TVET singkatan dia, mendapat pengiktirafan lah daripada Darul Quran, iaitu dari JAKIM lah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Jadi apa yang membezakan, tadi Ustaz dah cerita sikit dekat universiti lain ni ada tahfiz tetapi bukan tahfiz TVET. Jadi mungkin ada kupasan lebih lanjut mengenai apa perbezaan di UNIMAP dan universiti lain lah. Baik, terima kasih Ustaz. Perbezaan program persijilan tahfiz TVET di UNIMAP dengan di universiti lain, yang pertama sekali seperti yang tadi saya kongsikan, di mana pelajar-pelajar ini dikecualikan daripada mengikuti badan reform kursus COKE. Penglibatan mereka dalam program persijilan ini diambil kira juga sebagai kursus COKE. Kemudian yang lain, pelajar-pelajar ini yang pertama sekali kita berikan bantuan ataupun beasiswa yuran pengajian, di mana ada seperti di Unit 10 tidak diberikan, dan juga U10 pun sama. Jadi pelajar ini perlu membayar yuran tambahan untuk mengikuti program ini. Tetapi di UNIMAP alhamdulillah dengan kerjasama daripada MAIPS, kita juga dapat memberikan bantuan kewangan ataupun beasiswa kepada pelajar ini untuk mengikuti program ini. Dan kemudiannya pelajar-pelajar ini bukan sahaja dapat menghabiskan hafazan Quran mereka di UNIMAP, tetapi pada masa yang sama kita sediakan juga jalan untuk pelajar ini mendapatkan pengajian sanad di Mesir dan juga di Arab Saudi. Jadi pelajar-pelajar yang layak ini akan dibawa ke Mesir ataupun ke Arab Saudi untuk mendapatkan sijil pengiktirafan ataupun bacaan sanad mereka. Dan di samping itu kita juga bekerjasama dengan beberapa badan tajaan lah, seperti yayasan, Bank Rakyat, MARA dan sebagainya, untuk memberi peluang kepada pelajar kita, khususnya pelajar tahfiz, untuk mendapatkan beasiswa penuh lah untuk yuran pengajian mereka. Dan yang seterusnya, bila pelajar ini khatam hafazan nanti, mereka juga layak untuk memohon skim pembiayaan hufaz, iaitu satu pembiayaan daripada JAKIM untuk membantu pelajar ini sambung ke dalam bidang yang seterusnya, sama ada peringkat ijazah ataupun PhD. Ya, jadi kita buat perkaitan lah supaya kita pelajar-pelajar ni nampak jelas apa hala tuju dan perkaitan di antara program akademik dan juga Al-Quran, hafazan itulah. Okey, jadi kita akan bergerak kepada soalan tentang pemilihan pelajar. So dari bagaimana peringkat kelulusan yang macam mana ataupun juz berapa yang mereka dah hafal. So pelajar-pelajar yang macam mana yang kita nak ambil Ustaz? Baik, bagi pemilihan pelajar, sebenarnya pelajar-pelajar yang mengikuti program persijilan tahfiz ini terikat dengan syarat-syarat ataupun kriteria yang telah ditentukan oleh pihak JAKIM dan juga pihak MAIPS itu sendirilah. Okey.
Jadi untuk kriteria ini, yang pertama sekali, pelajar-pelajar ini kita ambil yang ada basic hafazan ataupun paling kurang 15 juzuk, ataupun pelajar yang telah menghafal ketika di persekolahan dulu tetapi memilih untuk meningkatkan kualiti hafazan mereka di peringkat yang lebih tinggi. Dan kemudian perbezaan ataupun syarat ini juga sebenarnya kita laksanakan di UNIMAP bertujuan untuk memastikan pelajar-pelajar ini bersedia untuk menggalas tanggungjawab mereka apabila mereka keluar di alam pekerjaan ketika mereka memimpin masyarakat. Jadi dekat UNIMAP ni sebenarnya kawasan ataupun tempat untuk mereka berlatih, mengumpul ilmu dan juga bersedialah supaya nanti mereka dapat berkhidmat pada masyarakat. Ya, so praktisnya di UNIMAP lah. Ya, untuk nanti berjuang, terus berjuang di luar sana kan. So dari segi program ni tadi Ustaz ada sebut tentang MAIP, Majlis Agama Islam Perlis, dan duit zakat. So ini, adakah program ini sebenarnya ditaja ataupun pelajar-pelajar ini sebenarnya ditaja? Baik, ya, sebenarnya pelajar program persijilan tahfiz TVET UNIMAP ni, mahasiswa UNIMAP yang aktif sebenarnya ditaja secara sepenuhnya lah oleh wang zakat, iaitu pembayar zakat di UNIMAP, di sekitar kawasan UNIMAP. Dan pembayaran penuh ini cuma kita berikan kepada pelajar UNIMAP sahaja. Sebenarnya pimpin sendiri kita dapat permohonan daripada pelajar daripada Poli, pelajar daripada KUIPS untuk mengikuti program ini di UNIMAP. Tetapi buat masa ni kita terpaksa hold dulu permintaan mereka disebabkan ada banyak lagi perkara yang perlu kita sediakan sebelum kita membuka penyertaan ini di peringkat yang lebih besar lah. Dan selain daripada itu juga, pelajar-pelajar kita sebenarnya berpeluang untuk mendapat beasiswa penuh daripada Bank Rakyat, di mana perbincangan kita dengan pihak Bank Rakyat sebelum ni, mereka bersetuju untuk memberikan 2 tempat lah untuk beasiswa penuh kepada pelajar yang cemerlang dalam akademik dan juga cemerlang dalam bidang hafazan. Yuran pengajian tu maksudnya untuk tahfiz atau keseluruhan yuran untuk tahfiz? Program inilah, program pensijilan ni. Okay. Untuk tahfiz sahajalah, dan untuk yuran pengajian tu nanti mereka perlu memohon beasiswa sama ada daripada Bank Rakyat, daripada MARA ataupun yayasan lah. Dan pelajar program pensijilan tahfiz kita juga diberikan keutamaan lah mendapat sokongan daripada pengarah pimpin sendiri dan juga TNC Akademik dan Antarabangsa nanti, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi mereka ni memang dah terbukti lah akademiknya bagus, layak lah, maksudnya layak untuk mendapat pendanaan dari Bank Rakyat. Alhamdulillah. So kita nak kalau boleh ramai lagi. Betul. Dengan usaha yang diorang dah buat kan. Ya, betul. Sebab kita tahu sebenarnya pelajar program pensijilan tahfiz TVET ni sebenarnya mereka pada masa yang sama mengikuti 2 program. Program pengajian akademik dan juga program pensijilan tahfiz TVET. Dan pada masa yang sama mereka ini memiliki tanggungjawab yang besar untuk memelihara Al-Quran. Jadi disebabkan itu dalam perstrukturan kita sediakan juga hadiah khatam hafazan kepada pelajar. Jadi kalau contoh pelajar ni ketika diploma dia berjaya untuk khatam 30 juzuk, dan kemudian dia mendapat beasiswa penuh pada Bank Rakyat, dan juga dia juga layak untuk mendapatkan hadiah khatam hafazan lah, di mana hadiah khatam hafazan ni dia boleh sambung untuk pengajian dia di degree. Dan kalau dia pelajar degree, dia boleh gunakan beasiswa tersebut ataupun hadiah khatam hafazan tersebut untuk sambung pendidikannya, pengajiannya di master pula. Begitu juga dengan pelajar master nanti, insyaAllah. Okey, ini pun satu maklumat yang menarik ni kepada semua yang maksudnya tidak akan terhenti di peringkat degree. So dia akan boleh sambung ke peringkat master. Maksudnya peringkat master tu nanti akan ada program tahfiz juga. Ya, kita akan buka juga penawaran itu kepada peringkat master. Sebenarnya sekarang pun ada juga beberapa pelajar daripada master yang tanya kepada kita untuk sambung ataupun untuk menyertai lah program ini. Tapi kebanyakan daripada mereka ini tidak memiliki basic hafazan lah, daripada kosong. Dan sekarang ni kita tengah merangka satu struktur yang lain supaya pelajar master dan juga PhD pun dapat menyertai program ini dan mendapat kelebihan-kelebihan lah yang kita berikan. Iyalah, kita nak dalam ni pun kita masih banyak testing, eksperimen kan. Eksperimen dalam tahun pertama, kedua, at least dah lepas satu batch nanti kita boleh structure untuk ambil pelajar luar dan sebagainya. Okay, so dari segi
cabaran utama lah Ustaz. Dalam kita nak menyediakan sesuatu program ni, saya faham memang banyak cabaran yang kita hadapi sebelum, semasa dan selepas. Tapi kalau boleh semasa tu tak apalah, selepas tu kita tak nak lah kan, sebab kita nak program berterusan. Tapi kalau ada cabaran-cabaran ni, kita akan tambah baik sebenarnya dari segi input dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit. Baik, berkenaan dengan cabaran utama yang kita hadapi ketika melaksanakan ataupun ketika dalam proses menawarkan program ini di UNIMAP, yang pertama sekali cabaran daripada sudut tenaga mahir lah. Disebabkan kita tahu dekat UNIMAP ni staff yang kita kerjasama itu sentiasa bertukar. Contohnya pada tahun 2021 dulu kita dah ada tim yang kita buat untuk mempercepatkan penawaran ini. Tetapi pada tahun yang berikutnya tim yang kita pilih ini, yang kita dah bincang daripada awal ni, dipindahkan ke jabatan lain. Itu juga merupakan satu cabaran lah, sebab bila ada staf lain yang masuk dalam task force ni, kita perlu briefing balik daripada awal. Kita perlu ceritakan balik daripada awal dan kita perlu bentangkan balik kita punya pelaksanaan. Kemudian yang kedua, cabaran yang kedua adalah untuk orang kata apa, memberikan kesedaran kepada pelajar ini tentang tanggungjawab mereka untuk memelihara Al-Quran, dan juga kita kesedaran kepada para pelajar ini untuk menguruskan masa, kemudian memberikan mereka orang kata apa, pendedahan berkenaan dengan model, pelajar model ataupun pelajar contoh. Disebabkan bila nanti di UNIMAP ataupun di asrama, di kelas dan sebagainya, pelajar-pelajar lain akan menjadikan mereka ini sebagai orang kata apa, contoh ikutan lah, yang sentiasa diperhatikan. Dan yang terakhir sekali mungkin orang kata cabaran yang paling penting tu adalah untuk kita memastikan struktur kurikulum ataupun struktur program ini sentiasa memenuhi kehendak orang kata universiti dan juga kehendak badan pengiktirafan, iaitu JAKIM itu sendirilah. Ya, betul. So kita ada yalah, kita dah mula tu nak merangka paperwork, nak menyediakan paperwork, nak berhubung dengan yang luar tu, JAKIM dan sebagainya pun dah satu cabaran. Nak berhubung dengan yang dalam ni pun cabaran. Itu memang, ya, saya faham lah apa yang Ustaz ingin sampaikan tu. Tapi saya rasa berbaloi lah cabaran ini, kerana kita akan menyediakan pelajar tahfiz TVET, yang mana seperti Ustaz kata tadi, yang pertama di Malaysia, dan insyaAllah kita akan cuba menggiatkan lagi pemahaman masyarakat ataupun bakal-bakal pelajar yang ingin mendaftar di dalam program ini. Jadi Ustaz, saya rasa masa sangat mencemburui kita, dan insyaAllah mungkin kita ada siri 2 untuk pengenalan ataupun kita akan bersembang lebih lagi tentang tahfiz TVET. Hari ini kita just nak bagi introduction saja, nak bagi tahu apa itu tahfiz TVET. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton pada hari ini, dan kami dari UNIMAP Podcast ingin mengucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.